Sultan Pahang titah henti aktiviti Sonsang. Saifuddin bakal bawa usul gantung Taqiyuddin 6 bulan. Zaid Ibrahim desak UMNO tinggalkan kerajaan perpaduan. Mikdad diarah bayar 306,000 kepada Dusuki. Siasatan kehilangan AMRI Koh masih aktif. Dan isteri Albert Tay gesa SPRM dedah CCTV serbuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menegaskan negeri itu tidak boleh menjadi lokasi kepada sebarang kegiatan tidak bermoral ataupun sonsang. Baginda memaklumkan bahawa baginda amat terkejut dengan laporan mengenai kewujudan aktiviti sedemikian dan berharap agar semua pihak segera menghentikan perbuatan yang bercanggah dengan norma masyarakat itu. Sehubungan itu, Al-Sultan Abdullah menitahkan Majlis Perbandaran serta pihak berkuasa daerah supaya memperketat pemantauan terhadap lokasi yang berisiko menjadi tumpuan atau pusat kegiatan tidak bermoral. Baginda turut menegaskan tindakan tegas wajar diambil sekiranya ada pihak yang terlibat secara langsung ataupun menyediakan ruang untuk kegiatan sedemikian. Sebelum ini, laporan media mendedahkan sebuah pusat spa dan kesihatan dipercayai menjadi tempat golongan lelaki songsang berkumpul serta menjalankan aktiviti tidak bermoral. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dijangka membawa usul ke Dewan Rakyat bagi mencadangkan penggantungan Ahli Parlimen Kota Baru Taqiyuddin Hassan selama 6 bulan susulan kenyataannya yang mengaitkan agensi maritim dengan insiden memali. Menurut butiran usul, Taqiyuddin didakwa membuat perbandingan antara insiden melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM di Masjid Rusila dengan tragedi memali 1985 selain menuduh kejadian itu sebagai cubaan menakut-nakutkan rakyat. Walaupun pihak polis sudah memberi penjelasan pada 6 dan 13 Oktober bahawa kejadian itu hanyalah sebahagian latihan pasukan STAR APMM, Taqiyuddin dilaporkan tetap membangkitkan isu sama di Dewan Rakyat. Usul berkenaan turut menyatakan bahawa kenyataan Taqiyuddin memberi gambaran buruk terhadap APMM serta menjejaskan reputasi anggotanya dengan dakwaan tidak berasas yang boleh menimbulkan salah faham dalam kalangan rakyat. Selain itu, Taqiyuddin dituduh mengeluarkan dakwaan bercorak serius dan mengelirukan sehingga berpotensi mencetuskan sentimen anti kerajaan. Sehubungan itu, usul yang dicadangkan meminta Dewan Rakyat menggantung Taqiyuddin daripada menghadiri persidangan serta jawatan kuasa pilihan selama 6 bulan mulai tarikh usul diluluskan. Namun, sama ada usul berkenaan akan dibentangkan atau dibahaskan masih bergantung kepada keputusan Speaker dan keadaan perjalanan mesyuarat. UMNO dan Barisan Nasional BN didakwa tidak lagi boleh mengekalkan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Kerajaan Perpaduan. Penegasan itu dinyatakan dalam surat terbuka yang ditulis oleh ahli MKT UMNO Zaid Ibrahim kepada Presiden UMNO merangkap pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi. Zaid menjelaskan pandangannya berasaskan perlembagaan UMNO serta penilaian terhadap kepentingan negara dan masa depan parti bukannya berpunca daripada pendirian peribadi. Menurutnya, antara sebab utama UMNO perlu mempertimbangkan langkah berpisah dengan kerajaan ialah kegagalan pentadbiran pusat mempertahankan kedaulatan negara dalam beberapa rundingan strategik antarabangsa. Zaid turut mendakwa kerajaan telah kehilangan sokongan komuniti Cina serta menunjukkan kelemahan dalam rundingan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 sehingga menurutnya mengabaikan kepentingan persekutuan. Beliau juga menegaskan bahawa UMNO BN berdepan risiko kekalahan teruk pada PRU 16 sekiranya terus bersama Kerajaan Perpaduan.
terutama dengan pilihan raya negeri Melaka dan Johor yang bakal berlangsung. Dalam surat itu, Zaid menilai Datuk Seri Anwar kini dilihat menjadi liabiliti politik kepada UMNO, BN dan negara, sekaligus memerlukan parti membuat keputusan strategik demi kelangsungan masa depannya. Mahkamah Session Ipoh memerintahkan bekas Ketua Amanah Kawasan Marang, Mikdad Zakaria, membayar ganti rugi berjumlah RM306,000 kepada penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdurrani. Hakim Nur Ashimah Khalid membuat keputusan berkenaan selepas meneliti keseluruhan keterangan yang dikemukakan sepanjang prosiding lebih 40 jam. Dalam kes itu, pihak plaintiff menghadirkan 4 saksi, termasuk ahli Lajnah Tahqiq Hadis KDN, Profesor Madya Najahuddin Latih bagi mengukuhkan tuntutan Ahmad Dusuki. Pihak defendant pula memanggil Naib Chancellor Uni Siraj, Profesor Rozaimi Ramli untuk memberi keterangan. Mikdad yang merupakan anak saudara Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, diwakili Peguam Faiz Fazil sepanjang perbicaraan. Dalam satu hantaran di Facebook, Mikdad mengakui keputusan mahkamah tidak memihak kepadanya. Namun, beliau memaklumkan hasrat untuk memfailkan rayuan bagi mencabar keputusan tersebut. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan polis masih meneruskan siasatan terhadap kes kehilangan aktivis Amri Cik Mat dan Pastor Raymond Koh. Saifuddin berkata tindakan polis berjalan secara konsisten dan berterusan sebagaimana yang diputuskan oleh mahkamah, yang sebelum ini mengarahkan supaya kedua-dua kes disiasat sehingga memperoleh perkembangan baharu. Mengulas keputusan mahkamah yang memerintahkan polis membawa Koh ke khalayak ramai serta hukuman RM10,000 sehari jika gagal berbuat demikian, beliau memaklumkan kerajaan telah mengambil maklum implikasi keputusan tersebut. Menurut beliau, isu jumlah pembayaran dan kesannya kepada keluarga Amri dan Koh juga telah dibentangkan kepada pihak berkaitan dan sedang ditangani mengikut saluran pentadbiran serta perundangan yang betul. Amri Cik Mat dilaporkan hilang sejak 24 November 2016 dan Pastor Raymond Koh pula dilaporkan hilang pada 13 Februari 2017. Peguam kepada isteri ahli perniagaan Albert Tay menuntut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendedahkan rakaman asal CCTV serbuan di rumahnya pada Jumaat lepas. Dalam kenyataan, Peguam Rajesh Nagarajan dan Sakri Traj Singh Sohanpal berkata, rakaman itu akan mendedahkan kebenaran muktamad sama ada pegawai SPRM mengacukan senjata api semasa serbuan tersebut atau tidak. Lee Perry sebelum ini mendakwa pegawai SPRM mengacukan senjata api ke arah Tay sebelum menggarinya, dakwaan yang dinafikan oleh Ketua SPRM Azam Baki. Azam menegaskan serbuan itu dijalankan mengikut prosedur operasi standard. Rajesh dan Sakri Traj berkata, rakaman itu amat relevan, penting untuk mengesahkan tingkah laku SPRM semasa serbuan tersebut. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.